berpaku bangkit jua. Legasi kuasa. Ini pemenang terakhir dari gelanggang warna. Gelanggang hijau. Sila masuk dan berehat di sini sebelum perlawanan seterusnya. Masuk cepat. Ini je yang tinggal dari ramai-ramai tadi. Biar betul. Itu macam dia. Betul ke dia ni? Cepat. Ini akulah. Tua? Kau... Wah. Kau masih tangkas seperti dulu. Kau pun jebat. Apa kurangnya? Tiada apa nak hairan untuk aku. Tapi kau yang telah meninggalkan dunia pertahanan diri masih tangkas dan hebat. Itu luar biasa. Kan? Tahu tak apa? Aku hairan. Kenapa kau masuk pertandingan legasi kuasa ini? Kenapa? Tak boleh ke? Boleh. Tapi dulu kau cakap kau tak mahu terlibat dalam dunia perlawanan ini semua. Oh, ada sebabnya. Nanti aku cerita. Sebelum tu aku nak tahu. Apa yang menarik kau masuk pertandingan ini? Apa lagi? Wang sejuta tu lah. Mari, ikut aku. Tak ada orang. Kau harus tahu. Sebenarnya, wang kemenangan sejuta itu hanya Muslihat Cik Putih. Apa? Mana kau tahu? Ianya hanya upah untuk kita mendapatkan kitab sakti legenda. Kitab sakti? Kitab sakti Tok Guru Misai? Ya, yang hilang tanpa jejaknya. Puas aku mencari, tapi tak jumpa ia di mana. Kita berdua anak muridnya sepatut menjadi waris kitab sakti itu. Terutamanya kau. Ya, ini adalah legasi yang harus aku miliki. Aku yakin misi rahsia yang disebut ada kena mengena dengan kitab sakti itu. Kalau macam tu, kau harus menjadi pemenang perlawanan legasi kuasa ini. Ya, dan aku yakin kemenangan itu milik aku. Yakinnya? Jangan lupa, aku pun adalah pesaing kau yang hebat. Tapi jangan risau. Jika aku menang, aku akan dapatkan kitab sakti tersebut sebagai rakan seguru. Wah, berjabat tangan erat? Ada perjanjian ke? Siapa kau? Mengintip perbualan orang. Aku Ratu. Satu-satunya pahlawan wanita yang berjaya mara dalam perlawanan ini. Tadi aku terdengar perbualan menarik tentang kitab sakti. Dahlah. Jom. Kau jebat bukan?
anak murid buangan Tok Guru Misai. Aku pun tahu siapa diri kau yang sebenar. Pahlawan Ratu. Apa yang kau tunggu lagi? Mari. Dahlah Thailand dia. Jom. Aku masih tak faham. Kenapa perlukan pahlawan terhebat untuk mendapatkan kitab sakti itu? Mungkinkah ada kena-mengena dengan 4 penjaga purba? 4 penjaga purba? Ya, takkan kau tak ingat? Tok Guru pernah berkata tentang aura kuasanya. Dari air, angin, bumi dan api yang boleh dijelmakan menjadi 4 pahlawan sakti. Oh, baru aku ingat. Tapi, aku tak pernah melihat kelibat atau kekuasaan penjaga purba ini. Aku pernah dan aku cuba melawan. Tapi auranya saja sudah cukup untuk menjatuhkan aku. Dan sebab itukah kau turun dari bukit untuk mencari ilmu baru? Iya. Para pahlawan diminta berkumpul. Mengumumkan ketibaan penganjur terhormat Cik Putih. Tahniah semua atas kemenangan. Inilah yang saya nanti-nantikan. Pertemuan pahlawan. Tahniah semua atas kemenangan. Inilah yang saya nanti-nantikan. Pertemuan pahlawan. Buat apa dia datang sini? Penganjur nak datang melawat pun tak boleh. Bukan tak boleh. Aku tanya je. Badan dah berbatu. Otaknya pun batu agaknya. Dengar pahlawan semua. Saya ada perkara penting nak diberitahu. Sudin? Hop! Perlawanan legasi kuasa ini bukan satu, tapi ada 4. Apakah maknanya ini? Tenang, jangan nak marah. Saya baru nak jelaskan. Di 4 penjuru dunia, iaitu utara, selatan, timur dan barat. Perlawanan legasi kuasa diadakan serentak untuk mencari pahlawan yang terhebat. Gelanggang kita ini adalah gelanggang timur. Setiap pemenang dari 4 penjuru ini akan bergabung untuk menjadi satu pasukan yang terdiri daripada 4 pahlawan terhebat dunia. Tepuk! Ini bukan seperti yang dijanjikan. Buat apa nak membentuk pasukan pula? Aku nak menang sejuta je. Diam!
Berarti akulah nak buat apa? Sebagai penganjur, aku yang tetapkan syaratnya. Tapi ini tidak adil. Adil? Memang tiada keadilan dalam perlawanan anjuran Cik Putih. Kalau tak setuju, boleh tarik diri sekarang. Sejuta tu benar-benar ada ke? Bukan saya. Sudah tentu. Jangan risau tentang wang kemenangan yang dijanjikan. Janji itu pasti. Dengan Cik Putih, janji itu pasti tinggal janji je. Wah, melawan. Kalau takut kalah, mengaku je lah dan tarik diri. Jangan nak buat berita palsu di sini. Betul. Kenapa harus mengadakan perlawanan di setiap penjuru dunia? Bukankah lebih senang pilih antara yang berada di sini untuk menjadi satu pasukan? Ya, kami di sini ramai yang hebat-hebat. Betul kan? Kan? Benar? Tapi saya mahukan pasukan pahlawan terhebat di dunia. Satu gelanggang kuasa tidak mampu menampung ramainya pahlawan dunia untuk datang bersaing. Betul kan? Betul. Setuju? Tepat sekali. Lebih banyak perlawanan diadakan serentak, lebih banyak hiburan dan wang yang aku akan dapat. Berbilion-bilion keuntungan. Bos? Bos? Apa? Ada kata-kata terakhir ke sebelum kita mulakan perlawanan legasi kuasa ini? Oh, selamat maju jaya untuk pusingan yang seterusnya. Wahai pahlawan semua. Kenapa dia pandang tajam sambil senyum sinis pada kau? Entahlah, dia syok pada aku agaknya. Adakah dia tahu siapa aku sebenarnya? Janji itu pasti. Hebat sungguh ucapan bos. Harap-harap diorang semua tak termakan dengan kata-kata pahlawan tua tu lagi. Dia tu berbahaya. Ya, kenapa? Dia ada aura yang luar biasa. Sudin, kau harus siasat tentang dia dengan lebih mendalam. Baik, bos. Pastikan tak ada orang di sekeliling. Berpecah. Perhatikan, jangan ada sesiapa menghampiri. Ratu? Ibu? Tahniah anakku. Ibu tak sangka kau berjaya maju ke pusingan ini. Anak ibu kan pahlawan yang hebat? Hai, kalau benar-benar hebat, tak adalah ibu susah-susah habis duit untuk mencari pahlawan lain bagi mendapatkan kitab sakti itu. Ih, kenapa harus memilih hanya 4 pahlawan? Hantarlah seramai yang mungkin. Bukankah lebih mudah? Hai, anak ibu. Kenapalah kau kurang bijak? Tidak seperti ibu. Dengar sini. Kalau kita hantar ramai-ramai pahlawan, terbongkarlah misi rahsia ini dan tempatnya. Faham? Tapi sebelum ni, ibu hantar je ramai pahlawan mencuba. Ya, dan semuanya sudah terkorban.
Kumandangkan ada 4 penjaga purba, biar mereka lawan satu dengan satu. Jika mereka terkorban, rahsia itu akan dibawa mati. Wih, bijak. Bijak sungguh. Geliga otak bos. Bagaimana kalau Ratu yang menang dan pergi melawan penjaga purba? Adakah Ratu akan dibiarkan terkorban? Ibu kan dah halang kamu dari sertai perlawanan ini. Kau tanggunglah sendiri akibatnya. Kau pahlawan misteri. Oh, kau. Bertemu lagi kita. Apa yang terjadi? Siapa? Siapa punya angkara? Dia yang buat. Kenapa kau bunuh dia? Kan ada sebab ke? Dia menyakitkan mata. Adakah dia masih layak bertanding? Apa masalahnya? Hei, masalahnya dia telah membunuh pahlawan. Pahlawan memang hidupnya untuk berlawan, kan? Tentulah ada risikonya. Lagipun, ini kan perlawanan legasi kuasa. Hanya yang hebat mampu bertahan. Maksudnya, perlawanan ini tidak kisah dengan hidup mati kami. Sudin, tolong jelaskan dan bersihkan mayat itu. Hai, cacat pemandangan aku. Baik, bos. Kamu. Angkat ni pergi. Kamu semua telah menandatangani perjanjian untuk berlawan dan bersetuju bahawa hidup mati ada pertandingan. Maka, penganjur tidak akan bertanggungjawab. Bagus, bagus. Inilah perlawanan yang amat aku tunggu. Cabaran hebat. Aku nak tarik diri. Aku kan nak mati. Aku pun. Mana boleh? Tak boleh, tak boleh. Biar siapa yang nak tarik diri, pergi. Baik. Garang. Siapa yang nak tarik diri? Ini peluang terakhir. Keluar cepat. Bos? Dah selesai ke, Sudin? Sudah, bos. Yang menarik diri semua telah kami hapuskan. Tiada yang terlepas. Berapa ramai yang tinggal? 7 orang. Peserta pertama, Mat Batu. Badannya berbatu-batu.
Peserta kedua, Johan, juara tinju dunia. Peserta ketiga, artis, penyanyi dan pemain gitar antarabangsa. Peserta keempat, Jemaah. Tidak sabarnya aku nak menyaksikan perlawanan pahlawan-pahlawan ini di legasi kuasa.